Pada 1 November 2025, satu acara Ultra Marathon telah diadakan di Pekan Sekincang Selangor. Acara Ultra Marathon ini telah diadakan di SMJKC Yokuan Sekincang. Untuk acara ini, saya berjaya menemu ramah beberapa orang pelari dan ini adalah apa yang mereka ingin katakan. Hi, my name is Faye dari Lumen Sport. Rasanya pernah jumpa lah. Ya, Lawrence Kita pernah jumpa. Salva-Pauli. Ya. You actually Ya, do the interview YouTuber before. tu. Ya. Yang dekat kapal terbang kan? Yeah. So this is the usual event that we have lah. Ya, Sekincang Ultra. Kalau you nak tanya tahun berapa, I tak pasti. Sebab that one I have to ask my boss. But this route already being like awarded as the flattest route in Malaysia. Saya Liza Sipun. Kak Liza dari mana kak? Saya daripada Kelang. Kelang. Hari ni lari untuk 100 petang ni ke ataupun ambil jersey saja? Tak, saya akan lari 100 km. 100 km? Pukul 4 petang. So ini adalah Grand Slam saya lah. Grand Slam. Dah berapa lama training kak? Kalau kata training, baru juga. Tapi untuk tahun ni kita dah, ini adalah 100 yang kelima untuk tahun ni. Kelima guys. Mantap kak ni. Pei. Christine. Christine, Kak Pei dengan Kak Christine hari ni lari berapa kilometer? Saya 50. 100. Sudah berapa lama berlatih? Beberapa bulan. Berapa bulan? 3 bulan. I think they have been training very long time. This is like I think at least 14 to 15 hour run. If let's say 100 km, if let's say 50 km, probably fast one maybe 6 to 7 hour. If the long one, they will probably hit 10 to 11 hours. Amirul Rashid. Hilman. Boleh terangkan saya apa yang gear abang pakai ni? Oh, gear. Since first time saya tak pernah nampak lagi orang lari bawa macam ni. Saya nampak ni high vis punya. Ini lah untuk reflective Reflector vest reflective vest. Ini saya punya hydration bag lah. Berat tak kalau bawa ni? Agak berat jugalah. Tapi dah biasa boleh bawa lah. Untuk lari 100 km petang ni. Betul. 100 km pertama first time. Hari ni join event 100 km untuk petang ni ke ataupun ambil baju saja? Hari ni ambil baju, kita participate 50. Saya malam ni kita jumpa sama-sama Boleh. Ya, jumpa sama-sama. Ya. Boleh bagi nama sikit. Nama? Nama saya Zalifa. Iling, Eric. Ruby, Cayun, Julie. Okey, terima kasih datang Sekincang. Good luck malam ni, saya jumpa. Louis. Abang Louis dari mana? Dari Alosa, Kedah. Saya nervous sekarang ni. Abang nervous tak? Kena sedialah. Sedia. Sebab banyak akan berlaku sebab long distance memang dia mengenai micromanagement. Dia pasti ada masalah, cuma kita kena sepanjang jalan kena manage satu-satu lah. Abang dah training lama dah? Saya sejak Ultra kali pertama 2022. This first time saya datang ke event Ultra. Okey. Buat interview. So saya tak tahu apa-apa. Nanti boleh tengok banyak orang suffer, muka suffer semua. Suffer. Selalu yang 4 kali yang sebelum ni abang finish semua lah. Oh ya, ada sekali, sebenarnya 6 kali, ada sekali tak finish. Apa jadi dekat yang tak finish tu? Sebab dua event tu dia telah dekat bersama dan kaki rasa tak selesa. Fastest time berapa jam? Saya lambat, saya pelari lambat. 100k about 16 jam lah. Boleh tanya berapa umur berapa tahun? Saya dah 50. Ya. 50? Nampak muda. Tak. Susah ke senang tak? Okay, actually dia more to mental. Kita just keep going lah. Jangan duduk dekat water station lama-lama. Dia punya key dia keep moving. Saya nak ucapkan all the best untuk semua peserta Sekincang Ultra 2025 dan tahniah. Saya ucapkan tahniah awal-awal untuk semua peserta yang berjaya menamatkan Grand Slam Challenge untuk tahun ni. Ada 31 orang kalau saya tak silap, termasuklah diri saya. Jadi doakan yang terbaik untuk kami semua untuk finish strong untuk event hari ini. Terima kasih. Hanafiah. Abang dapat nombor yang cantik bang hari ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abang dari mana bang? Daripada Muar Johor.
Jauh datang Sekincan. Dah ni kali kedua. Kali kedua. Tahun lepas 50 km, tahun ni upgrade 100 km. Wow, upgrade banyak oh. Double InsyaAllah. Yang tahun lepas finish tak? Tahun lepas finish, Alhamdulillah. Ni boleh explain sikit apa yang gear abang pakai? Okey, yang ini hydration bag dengan backpack lah untuk barang daripada Decathlon. Untuk letak kita punya gel, kita punya first aid kit apa semua. Lepas tu dengan ni letak handphone, push bag dengan letak bib. Itulah. Spek daripada Umar. Spek dari rumah. Hari ni panas bang? Itulah. Agak hujan lah petang sikit. Tak hujan, memang tak hujan. Okey, boleh insyaAllah. So 100 km, dah makan? Sarapan je tadi. Sebab takut juga nak makan kan apa-apa hal tengah jalan kan. Ya, takut sakit perut pula. Itulah. Tapi dah standby, semua dah bil sakit perut, semua dah siap lah. Datang seorang ni bang? Datang seorang. Datang seorang untuk lari Hush. Saya pun tak berani nak lari. Harap berjaya lah, harap finish lah. Memang tahun ni azam untuk habiskan 100 km. Lepas tu dah pencen dah untuk road. Tak tahulah kalau dapat freebie pergi ikut. Jangan takut untuk register, upgrade. Buat sebaik yang mungkin. Kalau DNF boleh cuba lagi tahun depan. Last question. What happened when they have to, go number 2? Sorry? Go number 2, shit. Goal number 2 Yeah, the runner have to shit. What do? Okay. So basically we prepare potty at each checkpoint. So over this race there are 5 CP over here. So each of the CP we have a potty for them to actually utilize that. So of course including this one will be 6 lah. Howard. Where are you from? UK, but I actually live here. You're an expat. Yes. I see. Is this your first time running 100 km? No, I've done it quite a lot of times. I'm a local. Oh yeah. So I have some stuff to tell you first. Okay. So you're gonna be run at the paddy fields at night, right? Yes. There's gonna be a lot of snakes. I'm not worried about snakes. Which part of the UK are you from? Oh, that Hertfordshire. But it's been a long time. I've been here 25 years. So how do you feeling? You're gonna run in a bit in 10 minutes. Yeah, ready to go. Ready to go? It's a bit hot, but it should be fun. I think. Good luck, Howard. Okay, thanks a lot. Ni kira apa abang shoot ini? Kita nak shoot, kita guna Canon 6D. Lama punya kamera. Kamera tak kisah. Yang lens ni lens apa? Lens ni 70-200. 70-20. F 2.8. Cantik bang. Ini saya tahu harga lens ni memang beribu-ribu. Tapi lama dah lah. Dah banyak pengalaman. David Beckham pun kita dah pernah shoot. Wow, kira big name. Bisa. Boleh tengok kerja-kerja abang dari kat mana kalau di Instagram? Harimau.run. Harimau.run. Okay, terima kasih bang. All the best. All the best lah kepada semua peserta-peserta. Semoga berjaya lah kepada semua peserta-peserta yang join Sekincan Ultra. Buat yang terbaik. Nothing to lose, just give your best. Semoga berjaya untuk semua. Jauh dah. Aku tengok pernah.
So di belakang saya ada beberapa volunteer race ni sedang menyiapkan water station dan food station untuk checkpoint rasanya. Okay, hari ni kita charge lampu ni sebab malam nanti akan diorang dah berlangsungnya lari runners banyak 100 km, ada yang kategori banyak lah kan. So kita charge siap-siap. So inilah kerja kita orang supaya tak habis. So kiranya akak stay up lah malam ni sampai pukul pagi ya? Ya, sebabnya saya memang jaga bahagian kitchen, akan masak dekat belakang sana. So yang ini memang kerja lain sebenarnya, kerja tambahan lah. Memang kita akan tidur kat sini, tidur ayam, so tak apa. Sebab ni memang experience yang best. Dapat ada orang lari-lari kat sini, so ya. Sisa hari kan tak tidur, biasalah. Biasalah. Benda-benda ni sangat best sebabnya memang first time join event, jadi kru dekat PAUD Sawah Padi ni, so why not? Okay, paramedic baru sampai dengan ambulance-nya, MK Ambulance. So mereka sedang nak briefing sikit rasanya. Nama Adelil. MK Ambulance ni swasta ke macam mana ni? Ni swasta. Swasta, I see. Abang bertugas malam ni semalaman tak? Kira kami semua bertugas semalaman daripada start event pukul 4. So akan ada yang bertugas dekat base ni and ada yang akan bertugas dekat checkpoint. So semua akan bertugas daripada pukul 4 ni sampai ke esok sampai habis. I see. Ambil giliran lah kiranya. Kira ambil giliran lah, semua kena berjaga lah tu kalau ada apa-apa yang injured ke. Selalunya apa injury yang paling banyak berlaku dekat marathon macam ni? Selalunya kalau injury yang berlaku waktu marathon ni antaranya selalu cramp, blister. Selalu kalau cuaca panas ni mungkin akan dehydrate lah. Cuaca jadi kurang baik sikit lah sebab terlampau panas, so runner dia akan cepat kekurangan air lah. Hydration, I see. Kalau mereka, okay, contoh, oh tolong saya dehydrated, dah tak boleh lari dah. Apa yang dibuat? Apa yang paramedic buat? So, selalu kalau runner dia dah macam dah kurang air, dia akan nampak muka dia akan pucat, dia macam dah lemah. So selalu kadang kita akan bagi dia minum air isotonik dulu. Tapi bila dah rasa macam severe punya case, baru kita akan cucuk jarum bagi air lah. IV lah, tu kira dah bawa balik ke sini ke ataupun masih di dalam lita lagi? Kita panggil lita? Selalu panggil track, selalu kita akan terus bawa ke sini lah kalau dah severe punya case. I see, kira dah cancel lah dia punya larian? Selalu dah cancel lah, kita dah bawa naik ambulans, dah bagi treatment. Cancel lah selalu. Hari ni datang dengan berapa ramai kawan-kawan? Rakan sekerja? Kita orang datang hari ni untuk staff kira ada 7 dengan driver ada seorang. Driver tak ada jadi paramedic? Driver ada juga dia paramedic juga. Dan selalu dia sebagai runner je lah. Kenapa dia orang malu sangat nak duduk depan kamera? Tak, akak ni steady je. Siapa nak seterusnya? Tak, akak tu steady lalu depan kamera. Saya dah jemput dah orang supaya tak payahlah malu. Kita duduk pakai tak kisah. Ya. Ramai duduk. Tapi orang mungkin orang agak malu sebab ramai orang kat sini. Dia tanya ni buat apa bang? Kita akan buat untuk timing. Timing? Timing sistem untuk semua peserta lah. So nanti ada dekat luar ada 5 checkpoint, diorang kena lalu lah. So bila diorang lalu semua betul, then kita bawa result lah. Kalau ada yang tak lalu, kita akan check dengan diorang dulu. Nak make sure diorang lalu semua CP lah. Tak ada yang cheating lah? Tak ada yang cheating betul. Sebab ni jalan boleh banyak cheating. So kita akan check dekat split diorang nanti lah untuk lari. Dah berapa ramai dah sampai ni? 2. Oh, the first 2. Gila gempak. Ni CP 3? 2. Korang ada bagi makan kek, tembikai. Ni tak tahu apa dia. Ni apa? Ni bawang goreng. Bawang goreng, bubur. Banyak juga ha. Sup. Wow. Malam ada juga sini? Tak ada. Oh, hari ni. Siang lah. Malam nanti ada. Tak ada. Oh, dia pun jaga. Okey. Banyak juga supply.
Ada roti sekotak. So di belakang saya ada runner yang ketiga on the way nak ke CP2 ni. So ni runner yang ketiga yang sampai, kiranya top 3 runner sekarang ni. CP3 itu apa saya? Nampak. Runner keempat tak nampak CP. Runner keempat, number 42. Number 1, runner kelima. Number 11. Number 11. Yep. Dah panas. Boleh interview sikit tak? Memanglah. Nama Hai. apa? Emma. Emma. Ni apa benda Emma buat apa sini? Kita timing match. So bila runner lalu sini kita dapat tahu berapa timing dia sampai CP2. I see. Kalau tak detect mungkin dia chicken loop macam tu. Means kalau runner tak lalu sini nanti tak ada dalam dia punya record. Okey. Ni apa benda boleh Ini dia punya decoder. Decoder. Decoder kita sambung dekat mat ni. So dia dapat detect lah. I see. Chip number runner. Oh dekat bib tu ada. Dia ada chip kat belakang macam RFID. Canggih Yes. I see. Okey. Okey. Kena saman. Saman? Tak ada lah, polis tak kacau. Main ni. Sini. Saya sini bersama sini. Apa? Sini. Nama dia apa? Aidin. Ni rumah? Nenek. Rumah nenek. Aidin ni apa pendapat Aidin pasal orang yang lari jauh-jauh ni? Belajar okey lah. Okey lah. Tu Aidin teringin tak nak lari jauh? Hai. Semungkin boleh lah. Boleh lah. Nanti lah. Cuba lah lari jauh juga. Okey. Semungkin. Ni dia orang bagi makanan tak kat Aidin? Tu ada macam-macam, terbikai ada. Abang pun teringin nak try makanan dia. Tak teringin? Kalau saya minum air sejuk je. Air sejuk tak je? Makan. Oh tak makan. Ni sekolah darjah berapa? 1. Oh 1, patut. Okey. Best sekolah? Best. Kawan cakap saya macam darjah 2. Sekolah mana? Leman? Sekolah Leman? Sana. I see. Oh, kamera jatuh. Kira ramai jugalah yang lari ni. Untuk yang 100 tapi setakat ni under 20 people lah yang baru sampai. Dan sekarang pukul 5.48. So 1 jam 48 minit. Ya, 1 jam 48 minit. Oh, ada doang. Mana-mana tak lari kerja ya. Sekarang kita berada di checkpoint 3. Tengok apa yang ada kat checkpoint 3. Checkpoint 3 ada kucing. Kucing untuk moral support. Mana? Oh, lama lepas. Peneman, TV. Dia penjaga lah. Ni kena ada.
CP checkpoint 3 ada sandwich, ada kek sama juga. Ada cucur udang. Air sama juga macam tadi. Oh, ada makanan panas kat checkpoint 3. Ada cucur. Tak apa. Segar Kita tak makan mah. Diorang semua datang tau. Semua datang nak makan sini tu. Segar lah. Malam nak segar. Makan tu lah. Ada lagu ni lah. Jangan. Ada tunjuk. Kita buat cokodok. Cokodok. Oh, dipanggil cokodok? Cokodok. Okey. Cokodok campak-campak. Cokodok campak-campak. Okey, nanti. Nampak makan rasa. Gesek. Ingat kedai ni. Siap pasang kemah ni. Sudah. Okey. CP3 dekat Sungai Nibong. So malam ni shoot tak? Malam ni kita tengok pada cuaca. Kita memang ada bawa lighting semua. Dan kita tengok kilometer benda sesuai lah. InsyaAllah kalau cuaca okey, kita pasang lampu, kita shoot. Okey, kita jumpa malam ni juga. Terima kasih. Saya sekarang berada di checkpoint yang keempat bersama Sofia. Ada yang dah lepas sini dah? Dah 2 orang dah lepas kat belakang. Wow. Daripada pukul 4 tadi, sekarang dah pukul 7. Yang sekarang first tadi pukul berapa? Dalam 5 minit lepas pukul 7 macam tu lah. 7:02 minit. 3 jam lah. Yes. Laju juga. Ya betul. Saya tadi tengok gap dia makin panjang. Ya. Semua dah start penat. Yes. Sekarang dah tengah quick break ke belakang. Okay, kita dah jumpa dengan medik dan setiausaha marathon di checkpoint yang keempat. Sekarang kita tengok dia punya food station dan food dan water station. Checkpoint yang keempat kita ada kacang. Oh, favourite saya. Tak apa. Sini. Ada mi sedap. Nah. Ada mi sedap, ada roti, roti jam, kek pisang, ada cookies. Kita ada apa tu? Bubur nasi. Sup ABC. Macam-macam. Air pun macam-macam ada. Air panas, air sejuk, air Pepsi, Coca-Cola 100+. Pepsi. Tak ada runner seorang. Number 78. Masak apa, Cik? Ayam? Wow. Tutup makan dia pun. Ni checkpoint yang keempat Padi 60 Homestay. Padi 60 Homestay. Tak tahu apa maksud 60. Tapi kat tengah-tengah sawah tengok belakang. Wow, langit cantik . Okey. Oh, ni runner. Dia akan lari dalam tempat gelap malam ni dengan headlight . Dia lari dalam gelap ni malam ni. Pakai lampu dekat kepala. Nampak lah kot. Semayang lah? Nak semayang? Ya, semayang. Tu ada surau.
Oh, tu dia. Dia keluar Same. jalan besar. The best. Masuk kiri. Checkpoint kat dalam. Ya. Okay, kakak. Okay. How are you feeling? Yeah? Saya follow. Yeah. Penat ya? Yes. Duduk dulu lah makan-makan. Ni halfway. Quarter way ya. Quarter way. Finally checkpoint. Yeah, checkpoint. Finally. Checkpoint 5. Banyak jauh ini. Okay, kita dekat checkpoint 5. Sekarang pukul 8.43 minit malam. 4 jam 40 minit. Kita tengok checkpoint 5 masak apa. Checkpoint 4 best hari. Dekat homestay. Orang makanan Gen Z je. Boleh mi. Checkpoint 4 syok dekat homestay. Lampu penuh. Tak apa. Jangan bitter kat kita orang boleh. Oh, Sama ada ni je. Geram dah tadi. dah buat apa? Okey lah ni. Kan kata Samyang ramen, bukan? Out of budget dah tu. Ni sedap je. Saja juga ambil video gambar muka tak siap macam ni. Ya. Yeah. Dokumentari. Kan selalu. Habislah muka kita. Panas lah. Tak, kesian dia pegang benda. Dah lah ni. Tak payah banyak sangat lah. Begini. Dah. Panas tu. Nak masak lagi? Abang medik pun tolong sekali. Wow. Nak check point 5 punya makanan ada apa? Ada sandwich, jam, cake, pisang. Ya, lagi apa? Cookie. Bukan cookie. Oh. Watermelon. Chef rasa. Hilang. Kuat sangat rasa. Tu hujung-hujung je kan? Hujung. Okey bagus. Dah tu je. Dia bukan macam kita makan kat atas. Dia bukan macam full of flavour sangat. Okey. Cara format ada resipi. Oh lah, dia pecah. Ni yang satu pecah. Kena check ni. Takut buruk lah. Tak apa. Tak apa. Oh, nak rebus. Ni dia pecah satu. Ni semua dah basuh kan? Dah. So, okey. Dah. Itu bayi kering. Bantai kan? Ya, di customer. Masuk checkpoint dah. Your number? 11. Aku mesti dulu aku boleh panggil.
Ais. Ada ais tak? Hey, after stand chart mati sudah. Stand chart 3 jam 26 minit. Tapi sekarang tak boleh sudah. Endurance. Ha? This one endurance. Bukan. Long I distance. bila cup sudah sakit. Injury ya? Sini sakit juga. Oh ya. Lucky stand chart tak ada. Okay. 现在在刚刚到 checkpoint。我就在这边服兵，我就在这边服兵了。哎，等下我打给你们。没有，我分你。Aku ni tidur. Hello, sekarang saya berada di SMJKC Yokuan. Sekarang tengah tunggu mereka, atlet-atlet dan runner-runner untuk berlepas untuk 50 km marathon malam ni pada pukul exactly 12.30 malam. So sekarang di sekeliling saya ramai orang, ramai runner sedang bersedia. Ada yang start urut-urut kaki, start pakai kasut semua. Ada yang dah start warm up Tak tahulah warm up 50 ni perlu ke tak. Okay, kita tengok apa yang ada lagi depan ni. Jom. Lukman. Hari ni malam ni nak lari 50 km. Yeah, that's right. My first time. First time. Boleh tengok apa yang QR kat belakang awak? It's my QR code for my company's platform called MyNext. So dia basically untuk students who want to find internship kat Malaysia, they can go to this platform. And in the platform ada list of companies yang provide paid and structured internship. So boleh check it out, MyNext. First time lari 50 km? Yeah, I dah buat few marathons, but it's my first time buat in a way ultra lah. I see. Yeah. So insyaAllah I doakan yang terbaik lah. Nervous tak? Nervous sikit, tapi insyaAllah kita terus berjalan, just one step at a time, insyaAllah we'll make it to the finish line. Dah makan? Dah, Alhamdulillah. Okay, apa lagi nak tanya? Dari mana? Dari Shah Alam. Shah Alam, kat je. Internship untuk ni. Tengok sikit, MyNext. Ni kira abang punya company's platform yang buatkan. Company's platform yang buatkan. Talent Corp. Dari Talent Corp. Okay. Faham. Ni abang datang seorang je ke? Dengan kawan. Dia pergi tandas kot. Yeah. Ni kita dalam 15 minit lagi nak berlepas ni. Ya, betul lah. Buat warm up sikit. And then doa kot. Apa yang abang bawa ni? Explain sikit. Ada bawa gel, candy, electrolyte candy, phone, spray, cold spray just in case, emergency blanket. Emergency blanket? It's gonna be cold, just in case lah kalau perlukan. Yeah. Anything to say to the camera? I pray that I'll be able to make it through and hope for the same for all runners, insyaAllah. Okay, di sini kita ada runner yang dah sampai halfway. Runner 100 meter yang dah sampai halfway. Di sini dia pun punya checkpoint masuk balik ke sekolah. Tak ada yang lari, semua jalan. Mana boleh depan sampai sini? Tak apa, sini. Boleh. So mereka dah bersedia untuk lari. Semua dah sampai ke starting line. Mereka bagi laluan untuk 100k. Apa dia? Kamera ke
video. Video? Ni 50k? 50k. Yeah, 50k. Are you ready? Yes, let's do it. Let's do it. Oh, sorry man. Tak ada 100k yang halfway sampai sini. Semua kena block. Masih senyum. 50km balik pun boleh. Ya, boleh senyum lagi. Yes, bagus. Tadi saya follow. Ada yang 1 injet. 1 injet. 1 injet. 40 km lebih. Oh. Kesian dia. Alright, 50 km runners, Sekinchan Ultra, are you guys ready? Yes! Oh my god, there's 300 of you guys, one more time. Are you guys ready? Alright, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Lucky draw. Ram. Oh, pakai. Ada yang pakai. Ada yang pakai kain. Ram betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. I'm tired too, man. And I'm not even running. Outside so hot, but we really like the sunset. Yeah, so we call it sunset tour. Now we have a sunrise tour. Let's take a look. Nak cakap apa? Akak tak ada lah, akak support kru je. Oh, supporter. Oh, okay. Dia selalu kalau macam halfway memang berhenti lama Dia kena makan. Kena makan. Dapat balik energi diorang. Kalau tidak, diorang tak boleh nak move further lagi. Sebab diorang ada lagi 50 km lagi. So, kena makan. I see. Okay. Saya tengok ada yang baring-baring. Rehat juga perlu. Ya? Yeah? Okay, makan. You got 40 minutes. So sekarang kita berada di gelanggang basketball Yokuan bersama runner 100 km. Sekarang mereka rasanya cup loading Cup loading. Halfway daripada 100 km. Seram tak jalan kat gelap? Tak tahu lah sebab this time is dah 3 kali join Sekinchan. So quite familiar dengan dia punya jalan kan. So kita dah tahu dia punya gelap semua. So cuma kena aware lah. Runner yang dekat depan, runner kat belakang. Jangan ada tumbas sikit lah kalau risau. Bagi jalan dia gelap satu, lepas tu kena aware dengan surrounding dengan dia punya jalan tu. Tak rata. Yang tu yang berlubang-lubang. So kenapa kesan turap berlubang satu. Lepas tu dia punya slope. Even tu saya sendiri pun hari ni terlanggar slope jatuh. Then kena hati-hati lah. What time you start walking? Me? Oh, 4 p.m. 4 p.m. Yes. Wow. But I woke up at noon, so yeah. Like a bit of a night owl. Yeah. I think after this. After this, yeah, for 4 a.m. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. It's my first time here. Maybe last time. What, last time? You come here long time? Yeah. Actually, I live in KL and then
I tried some ultra before, but this is my first time in Sekinda Ultra. I see. Welcome to Skinchan. How do you like the rice field? Was it nice? It was nice the first 5 km. I love the sunset, but after that, I cannot distinguish anything. It's too dark, and it's like forever. Yeah. Sort my foot out. I've got some drinks, and hopefully I can finish it. Can try. It's been very hot today. It's really been hot today. I So. follow you guys. I went to all the checkpoints and Oh, all. you did? Okay. Oh, yeah. The fourth one was actually nice. The homestay, Yeah, that was. Could have gone for a swim. I'd love to go for a swim there. And all. Ada apa-apa statistik yang menarik untuk malam ni? Statistik apa? Apa statistik? Statistik yang okey bagi saya masa depa orang sampai kat sini yang first one. Masa untuk first one maybe lagi 2 jam sampai? Bukan. First yang sampai dekat checkpoint ni. Ya. Jadi 6 jam dia buat. 50 km 6 jam. 6 jam betul. Diorang ni bukan biasa-biasa punya. Laju punya runner. So sekarang ni tengah tunggu lagi. Ada lagi yang belum sampai? Ada lagi yang belum sampai dalam 100 lebih. So kita tunggulah dia punya cut off time pukul 1 nanti. Ada yang dah kata ni dah give up. Ada yang dah give up. So yang give up dah kita ada 11 orang. 11 orang give up lah. Dah give up. Kerana dah macam-macam jenis sakit lah. Semua lelaki, seorang perempuan. Wow. Seorang perempuan semua lelaki tu. Itulah dia. So 50 km yang start kita ada 280 orang. Ramai. Apa yang saya perasan kan dengan yang 50 dengan 100 kan. Yang 50 ni dia macam segan sikit nak interview. Oh 50 memang. Diorang ni lebih serius sikit. Gitu. 100 okey. Dia macam santai-santai. Ya. 50 ni serius runner. Fast runner. Fakta menarik ada kita ada lagi 32 orang yang belum balik. So kita tunggu diorang sampai 91 lah. Kalau diorang sampai 91 nanti kita semua DNF kan diorang. Oh DNF automatic. Automatic DNF. Sebab nanti kita bagi dia 9 jam untuk first 50. So mustahil untuk dia buat 9 jam next 50. Sebab dia penat kan. So maybe akan lebih daripada 9 jam lah. Okay. Give up. Too flat already. Kena confirm lagi. No, I thought we drunk later. Yes or no? Okay, then we just confirm. Saya Jay Chan. Did not finish. Yes. Kali ni kali ketiga lah. Tapi sini kali pertama. Actually saya join 100k baru 2 kali saja. So first finish dekat Road 68 lah yang Jeff Pui punya. Kali ini kali kedua 100k tapi DNF lah. Tapi 50 lah. Ya. I see. Macam mana cuaca hari ni? Sangat panas? Cuaca hari ni agak panas, sangat panas. Sangat panas. Saya pun macam mana cakap lah. Tak larat lah. Ingat saya sendiri boleh tapi memang tak boleh lah. Okay, boleh nak cuba lagi tahun depan? Tahun depan tengok macam mana lah. Tengok macam mana lah. Saya harap Uncle datang tahun depan lari lagi. Saya boleh interview lagi. Kita tengok dia datang ke tak tahun depan. Tengok. Kalau ada dia bagi diskaun, comeback diskaun, boleh lah. Okay. Thank you. Okay. Jumpa lagi nanti. Okay, jumpa nanti. There we go, our champion for the Mungkin kita bersama-sama Skinchan Ultra 2025 kategori 100 km. Inilah dia. Alright, ladies and gentlemen, the finisher for 100 km category, the first to arrive.
Thank you. You can go. And congratulations. Almost below 11 hours. Kalau Mr. Chong, you dari mana? KL. KL. Oh, okay. Okay, KL. So normally your training macam mana? If you can share, sebab you are the first to sampai. Orang lain belum sampai lagi. Man open you tapau, man veteran you tapau. So you kena bagi tahu kita orang, you punya training mileage 1 minggu dalam lebih kurang berapa? 80 sampai 100 lah. Wah. Mileage dia seminggu 80 ke 100 memanglah menang. 80 ke 100. Yalah. You sekarang still kerja ke atau you dah still kerja? Oh, belum retire lagi. Belum. Okay, so macam mana you boleh macam mana mileage 80 100 kalau still kerja? Then how you pagi you start running pukul berapa? 6 lebih lah. 6 lebih. Pukul 6 lebih you sudah start running. Masuk kerja pukul berapa? 9. 10 lah. Yo. Okay, so dalam running you sudah berapa puluh tahun running? MCO sampai sekarang. Dulu hiking saja. Oh, dulu hiking. Hiker. You hiking, you dulu banyak hiking then baru you start running. Sebenarnya I tengok satu pattern hiker yang betul-betul hiker kental lah, betul-betul hiker yang tapau G7 ni. The moment they go into running memang power. MCO tak boleh. Oh, tak boleh hiking then you start running. Oh wow, what a story. So you memang baru betul running ya? Ya. Wah. Tapi mileage 80 to 100 km per week. Sekincang this is the first time or sebelum ni dah? First time. First time. Sekincang rasa saya first time. Cuba mah dia orang cakap flat. So memang betul lah flat 100 kilo, memang flat lah. Memang betul flat. Oh, nice. Satu tak sampai 200 EG. Tak sampai 200 EG. Tapi saya suka lah. Suka. So nanti next year you akan your next race event apa? If you don't mind sharing. Apa you punya next race? Ke ini tahun sudah habis? Belum. Ada lagi? Bulan 12? 12 mau pergi Chiang Mai. Chiang Mai, UTMB? Ya. Fuh, you masuk kategori apa? 100 lah. 100? Okay lah Mr. Chong, thank you so much. Congratulations once again. Mr. Chong, okay, last question. Tahun ni actually you umur berapa? 53. Bukan main senior veteran 55? 53 tahun ni? Masih 50 ke atas dulu. 53, alright, thank you. Congratulations to... Hello, hi bang. Nama abang apa? Taufik, Dr. Taufik. Doktor? Kenapa bawa katana? Sebab tadi nampak ada anjing. So kita bawa untuk protection. Tak lah, ni untuk kita buat cosplay kat lah, Chainsaw Man. Dah tengok movie Chainsaw Man yang baru? Apa pendapat doktor pasal scene movie dekat Malaysia ni? Sekarang kalau kita tengok Power Gum kan, screen tu ada 3 subtitle. Macam mana tu? Apa pendapat doktor pasal benda tu? Okay, actually we are one Malaysian. So for me I'm open lah. So about all the subtitle and everything ni, for me I'm open. Saya terbuka. So as long as kita semua boleh satu Malaysia, satu jiwa, tak ada masalah. Saya ada masalah penuh. Tak puas nak tengok nak. Yalah, banyak sangat. Okay. Hampir separuh skrin dia ambil je. Okay, soalan pasal marathon pula. Apa yang menyebabkan doktor nak lari 42 km hari ni? Saya bahagian sport sukan. Saya perubatan sukan. Kita selalu nasihat patient kita, pesakit kita suruh exercise. Tapi kebanyakan adalah setengah healthcare ni maybe tak ada masa. So that's me, I want to walk my talk lah. That's all. So that's why I suruh orang exercise, I pun nak do exercise which is marathon lah. Saya tak tidur lagi ni sejak tengah hari tadi. Apa advice yang doktor boleh bagi kat saya? Okay, dalam exercise kita kena ingat exercise penting, kerja tu penting, rehat tu pun paling penting. Dia semua benda ni ada komponen dia. So kita kena buat tiga-tiga sekali. So sama macam lah, you kerja penting tapi rehat pun penting. Apa lagi yang tanya? Ada apa nak cakap? Weh, tunjuk sikit. Oh. Kita dah ada Dr. Wibu. Cuba. Oh, dia buat tanda. Okey. Okey. Terima kasih doktor. Okey. Aku gila. Okey. So, sekarang kita tengah tunggu runner 42 km. Sekarang pukul 4 pagi, sikit lagi. Runner nombor 2. 100 km dah sampai.
Are you guys ready? Yes! Ready in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Enjoy your run. Let's go, Doctor! Alright. Today runner 42 km dah berlepas. So yang pakai belon ni adalah pacer. Live ni? Video. Oh, video. 21 km, 21 km. Ready dah bang? You ready? Oh, ready. I'm ready, I'm ready. I'm ready. Leha-leha je. Leha-leha, santai-santai. Janji habis. Kelak. Ambil view sawah padi. Awal pagi. Ini gambar sunset ya. Ready, ready. Minggu lepas, Hari Sukan Negara tu, Bukit Tungku. Baru habis. 30, saya dah catat full. Ni pula. Yang kuat lari ni. Ingat kalau ingat nak rest dah. Awal bulan ni kan, bulan sebelah. Ada yang ni pula. Ni Pulun lah, pergi pulun lah. Ini pun last minute register. Oh, tak plan pun. Lagi seminggu nak event kan. Baru register. Kuantan mari, datang lagi. Wait. Oh my God, there's 300 of you guys. 21 km runners. Are you guys ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom. Zoom, cepat. Yes. Itu saja liputan saya untuk acara Skinchan Ultra di SMJKC Yok Kwan Skinchan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.